Assalamualaikum semua. Sedar tak sedar, kalendar Islam dah pun beralih ke 1 Rejab. Bagi orang mukmin, ini bukan sekadar pertukaran bulan, tapi ini adalah signal yang Ramadan dah sangat dekat. Kenapa Rejab ni penting? Ulama-ulama besar kita dah pesan awal-awal. Rejab ni ibarat fasa, the sowing season. Fasa kita mula menanam benih amal. Kalau kita tak mula tanam sekarang, apa yang kita nak tuai masa Ramadan nanti? Dalam surah At-Taubah, Allah SWT menyebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam bulan-bulan haram ini. Rejab adalah waktu untuk kita lebih berhati-hati dengan setiap tindakan kita. Inilah masa terbaik untuk kita buat sistem reset. Kurangkan maksiat, banyakkan istighfar. Kalau selama ni kita pancit nak bangun malam atau lihat nak puasa sunat, inilah masanya untuk kita warm up dan refill tangki rohani kita. Cuci hati bagi bersih supaya kita ready nak absorb keberkatan Ramadan nanti. Jadikan Rejab ini sebagai roadmap perjalanan kita menuju reda Allah. Jom hidupkan Rejab dengan ilmu dan amal. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ikhlas dari kami di Itmam TV. Jom kita mulakan perjalanan ni sama-sama.